Langkah demi langkah, mari belajar peribahasa. Hari ini sambil menikmati keindahan Gunung Kinabalu, cikgu hendak kongsikan satu peribahasa iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa ini membawa maksud kerja atau masalah yang sukar akan menjadi lebih mudah jika dilakukan bersama-sama. Perkataan dipikul bermaksud mengangkat atau memikul benda yang berat atau beban yang berat di bahu. Manakala dijinjing pula bermaksud membawa atau mengangkat barang yang ringan dengan tangan. Sebab itu, peribahasa ini menggambarkan bahawa beban berat dan ringan perlu ditanggung bersama. Sebagai contoh, apabila murid-murid bekerjasama mengangkat meja untuk persiapan satu aktiviti, kerja akan siap dengan cepat dan tiada siapa yang keletihan apabila mereka seorang diri. Contoh ayat, kami mengamalkan sikap berat sama dipikul, ringan sama dijinjing semasa menyiapkan projek kelas. Ingat ya, kerja yang dibuat bersama bukan sahaja cepat siap, malah dapat mengeratkan hubungan sesama kita.